Selamat datang ke sesi temu buah khas bertajuk Bahan Digital Memperkasakan Pendidikan Negara. Hari ini kita akan membincangkan bagaimana bahan digital membantu guru dalam pengajaran dan memberi manfaat kepada murid. Bersama saya dua orang guru yang aktif menggunakan teknologi dalam kelas mereka. Cikgu Harita, seorang guru sains yang menggunakan simulasi maman layar, dan Cikgu Atika, seorang guru bahasa Melayu yang menerapkan e-buku dan video interaktif dalam pengajaran. Cikgu Harita, sebagai guru sains, bagaimana bahan digital membantu anda dalam pembelajaran? Baik, terima kasih Kurnia. Bagi saya, bahan digital dia sangat membantu dalam pembelajaran, terutama dengan subjek sains. Ini kerana contohnya apabila ada topik yang susah, bila kita nak guna kaedah konvensional, kita kena masuk makmal dan murid-murid berpotensi untuk terdedah dengan bahan kimia dan ini boleh mengancam keselamatan mereka. Jadi disebabkan oleh itu saya mengambil inisiatif untuk mengadakan simulasi makmal maya di mana murid walaupun mereka tak buat eksperimen tapi mereka boleh nampak proses dan tindak balas kimia yang berlaku. Untuk kalau eksperimen tindak balas kimia lah. Jadi secara tidak langsung boleh mengelakkan daripada berlakunya apa-apa kemalangan. Okay, selain itu bagi topik angkasa lepas pula, saya buat satu video 3D interaktif di mana kita bawa murid tu masuk dalam sistem suria tu yang tersedia. Jadi mereka boleh rasakan pengalaman berada dalam sistem suria. Itu sahaja. Terima kasih kepada Cikgu Harita. Ini memang satu idea yang sangat menarik dan saya sangat berinisiatif untuk cikgu terapkan lagi. Bagaimana pula dengan subjek bahasa Melayu, Cikgu Harita? Okey, terima kasih. Bagi subjek bahasa Melayu, saya menggunakan pelbagai cara untuk bahan digital ni. Okey, bahan digital ni sangat membantu murid untuk membina kefahaman mereka sendiri. Jadi, yang pertama, saya akan menggunakan buku interaktif, iaitu dalam buku tersebut bukan hanya ada teks sahaja tetapi ada audio juga animasi. Nanti murid boleh belajar secara lebih untuk melihat bacaan mereka. Jadi bila mereka membaca, mereka boleh dengar semula adakah sentence mereka sebut betul atau tidak. Seterusnya, saya juga menggunakan video penceritaan, iaitu saya memilih cerita rakyat kerana dalam cerita rakyat ini menggunakan bahasa yang baku, mudah dipahami, sangat mendalam maksudnya. Jadi, video ini bagi saya sangat membantu untuk murid memahaminya dengan lebih jelas. Contoh video yang saya pilih adalah cerita rakyat daripada Bawang Merah dan Bawang Putih. Okey, bagi tata bahasa tu, saya buat saya buat quiz interaktif dengan menggunakan kapur, quizzes, juga workbook. Kerana daripada tiga jenis quiz ni, mereka sangat-sangat guna mengenainya kerana ada audio, ada masa dan mereka bersemangat untuk jawab. Menarik itu, mereka lebih memahami konsep yang diajar daripada ingat. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Harita. Itu satu cara yang inovatif. Murid pasti lebih seronok belajar apabila mereka berinteraksi dengan bahan digital. Terima kasih kepada Cikgu Harita dan Cikgu Atika atas perkongsian sebentar tadi. Ini menunjukkan bahawa guru menggunakan bahan digital untuk memperkasakan pendidikan negara. Harapan saya adalah bahan digital dapat dipelbagaikan dan digunakan secara berterusan berdasarkan pengalaman saya seorang murid yang tertarik dengan bahan digital. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada TVBSS Abisina.